Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya muliakan Puan Saleha Abdul, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung, Muhammad Noor Muhammad Isa, Wakil Petronas Penapisan Melaka Sdn Bhd, sahabat saya Cik Rahman Mat, yang Ketua PIPG Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung, rakan saya Cik Abdul Malik Harun, Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Melaka Tengah, barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru Rentai, anak-anak yang saya kasih sekalian. So awalnya marilah kita sama-sama membanyakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya juga dapat kita hadir bersama-sama dalam majlis penutup Kilauan Emas PMR dan SPM 2009 bagi pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Tanjung. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengelola kerana telah sudi untuk mengundang saya hadir bersama-sama menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis penutupan program ini. Kepada anak-anak yang terpilih untuk mengikuti program ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kerana anak-anak adalah merupakan kumpulan yang sangat bertuah dan beruntung kerana berpeluang untuk menghadiri program seumpama ini. Percayalah, anak-anak adalah sebahagian daripada, saya kira kurang daripada 20% daripada bilangan calon yang akan menduduki peperiksaan PMR dan SPM pada tahun 2009 ini. Jadi mewakili jabatan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Petronas Penapisan Sdn Bhd kerana telah sudi untuk menaja sebahagian daripada penganjuran program ini. Sesungguhnya Jabatan Pelajaran sangat mengalu-alukan pelbagai pihak untuk kita menjadikan bahawa pendidikan ini adalah merupakan agenda bersama dan kecemerlangan itu adalah merupakan matlamat kita juga. Jadi sudah tentulah kita menuntut pihak mana sekalipun kalau nak memberikan kerjasama untuk melihat kecemerlangan anak-anak kita di jabatan tidak akan menolak, malah kita sangat menyokong pelbagai pihak yang ingin mengadakan program-program seumpama ini. Jadi saya harap anak-anak yang terpilih tidak menjadikan ini sebagai satu beban. Ada setengah daripada anak-anak dia merasa bahawa sepatutnya minggu ni cuti 3 hari, dia sepatutnya berehat di rumah. Tapi kalau kita fikir kita nak berehat, bagaimana rakan-rakan guru yang sanggup berada bersama anak-anak sepanjang 3 hari ini? Mereka pun ada keluarga. Anak-anak tak ada tanggungan apa-apa, tapi mereka ada tanggungan. Yang mereka sepatutnya berada bersama-sama dengan keluarga mereka, tapi mereka sanggup untuk berkorban, untuk bersama anak-anak untuk satu tujuan saja, untuk melihat kecemerlangan, untuk memastikan bahawa anak-anak akan mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan PNR dan juga SPM pada tahun ini. Kalau melihat kepada bilangan yang terpilih yang hadir dalam program ini, saya tengok ramai yang pelajar perempuan lah nampak. Orang lelaki adalah bahagian tengah ni sikit je lah. Yang lain semua orang perempuan. Tapi saya nak sebutkan di sini, sebenarnya tidak ada beza antara pelajar lelaki atau perempuan. Ini disebut dengan jelas oleh seorang tokoh. Anak-anak mungkin kenal siapa dia, Thomas Alva Edison, iaitu seorang pencetus ataupun pencipta